dan yang cuma apa dan kursi ni. Marah ada juga tu. Paling kat juga 2 meter. 3 meter lagi kau ada tanya lah kawan-kawan yang dulu. Pokok melakak saya nak perlu terjual tanah kau. Dia mana kau kalau tu kau kabar je lah. Isi tanah. Go. Salah. Dua. Satu. Dia. Lagi tu lah. Sehat dia. Alhamdulillah. Dah lama dia. Alhamdulillah dari tadi gitu ah. Boleh. Oi, Alah lama. dari tadi. Ini apa ya, Meng? Suara saya gitu ah Maria. Ameng. No, nak dah awak nak nyo. Ah, Ai sudah. Dari suara saya gitu ah Maria. Oh, dia tadi kan dari rumah. Dari rumah saya setengah jam lah. Setengah jam. Tapi si Koko malu macet ya. Ke Siko seorang se. Ah. Nggak ada macet di Siko. Iyo, tadi kan baru setengah jam keluar. Rencana sampai sini. Ada yang pernah dulu sini. Ah, Bini. Bini seorang. Oh, seorang punya. Astagfirullah, paham maksudnya. tapi kami lain lo cerita kami. Meng, Ha, dia rencana dia kamu ambil kur ya. tu pepek. Ambil kur. Iyo kur. Pakak ni ya, duit. Duit. Kita ada pakai ekor ada nak pakai ada kedua. Ah, iya kan? Pakak. Tu mampunya cuki bingung. Anak dia cuci. Tu sawah nak ketua gue. Dan patang kami minjam kur di BPD. Jadi dia ada nampak tabayang ni napo sawah angko nak sawah angko. Dan sana buka membuka sampai membuat makan-makan. Makan. Dan tengah sawah tu Kan cuai ya tu. Dah ada dah, miat lah. Bang dengan cakap pak dah. dan kan di situ tuh kamu membuat apa pondok-pondok makan tuh makan jadi kurang pe makan tuh merancang sawahnya Tu nama merancang sawah tu, biar jebatannya. di situ tuh nah beko kan pas tuh masuk si Koko menga beliau rancang sawah jadi kan kesannya terkenang deh tuh Terkenang merancang sawah, biar jebatannya. Sekadang orang tu gak gaduh. ini enak deh Ketua nak ngerti. Hah? Ketua yang nak ngerti. enggak cair bang Ketua. Jadi biar rancak-rancak dari batuang. Biar melaku-laku. Jadi bisa orang lewat sinan baru tiba sampai makan. Balo caru orang digantung dia. Kalau digantung orang berang loh orang. Biasa lah nyo lapeh ayam saya nyo masuk ke dalam sawah tu. Ada lang sama lu orang ayam. Tu dia minta izin kan saya cek lemeng. Tu. Ang kan ada kedai kopi. Ya. Jadi dengan gandiang tu Ondeh. dengan gandiang. Jadi orang yang makan bisa masang kopi dia ya. Jadi bisa dia minta itu kira Bisa. Itu masuk dia. Yo, Februari gini mah punya kedua kur ya. Jadi semoga lah dia dapat dan jual tanah pak dan. Februari kini. Iyo, le jual le. Itu piti kencang. Tidak lah. Kalau piti ketua lebih kencang ketua. Hah? Kalau piti ketua lebih kencang. Kalau ikut kencang ketua. Ya. Kan dia kencang itu piti nak. Nyari yang lebih. Nah, dia yang piti nak lingu ah. Untuk dua ambil salah satu mau dua semeter. Dan jual murah san. Dia nak terugian tu. Tidak lagi le tanah pak den. Apa lagi dipikir-pikir? 100 meter kecil. 150 ah. Boleh dah tengok bulu ah. 150 ah. Malah 3 suku. 150 ah. 3 suku. dia nak terugian so. Mana kata rugi dia dah. Le tanah pak den dia lah rugi-rugi sikit. 5,000. Dia tak ada meng dia
Dia walaupun dan soalnya kan untung ada yang kuat. Oh, murah dia mau rumah di tanah 5.000. Mana tanah 5.000? 150. Terus lulus ni 3 suku, 1 mau puluh ah. Oh, 1 yang puluh. Ah, yo tua dia tu. Kecil ni yo 5.000. 5.000 rupiah lah. Jangan saja ke sawah dulu lah. Iya meng. Dia tadi apa meng? Sebab semua sipal apa yang? Di jalan tadi. Cuba cek Iqbal tu. Meng. Dia tadi sebut sama si Iya. sipal. Tu mengaipal tu. Cek ni. Dia kecek si apa? Kecek si paling nak nyu kan dari kantor apa di? Dari kantor lurah. Soboknya sama apa? Sama PRT. Jadi awak kan lah awal-awal tahun kau. Ya, tu. Tu. Oi. Iya tu. Kita ngecek dah weh. Awak ngecek di nak situ lah. Jadi awak kan awal-awal tahun. Ya. Jadi awak ditampek awak kena kamadoan guru basamu. Kalau lah apa korengko mah ada yang lain yang menyumbang yang. Yo. Pokoknya agak dia teh dan dari kedua orang tu teh dari kedua warga yang lainnya. Ayo. Tu berasal nyumbang. Warga ndak. Yo. Indak seorang-seorang doh. Jadi nak di ang dedek lay adu sapu kan. Di minta sumbangan Kang. Ya, deh. Oh dia dan depositnya entah pada dia. Sudah kemari. Deh. Dah ketika luar lepas duduk rumahnya. Ada lah. Lepas semangat kacang orang. Tak ada bunyi dia meng. Kau sekarang aku bunyi ah. Cuba letak dari kamar dia. Kamar dia. Pindah telinga, Pindah telinga. Ada cuba ni. Saya nak ada bunyi ni. Layar bunyi pindah kamar dia. Cuba kamar dia. Loh. Pak. Alah ni. Nah. Alah ni mandi. Oh sinyal tak? Saya lah sinyal. Sinyal tua. Dah sinyal lapis, dah sinyal tua aku dah. Turun pecimen gini deh. Pak. Oi, ini yang lah. Belah dia dah ngecek. Lah. Lo. Dia tu mana yang ngecek apa GP kau? Sinyal orang kau cok pok. Error nak. Dah sinyal lah salah. Dia telinga gitu ada nak salah. Error sinyal orang nak. Dia. Oi. Ini dah ikut dia nak. Tanya dan jadi. Ada. Awak nak sama Pak. Nak dengar mengah je dah. Ada salah tu. Ndak welok dia. Belak mangga juga dah. Dia salah dia dah. Bapak tu dia nya pokok korupsi kan meng. Tidak korupsi bahalu lah aku. Iya meng ada kuliah ya si super korupsi dah. Iya. Lulu anaknya mah. Sipal le aduh nak kecek sipal ke inyo tu dia si buku sipal ko dek kunde korupsi. Yo dia. Dia korupsi pandai. Gaduh. Dia sana. Tak elok tu dia. Seluruh tu pajak. Sama kawan tu. Lebih seluruh ni ha. Kalau kecek dia mah sipal tu lain dulu orang Dia dah ngeceknya korupsi sia. inyo mengecek kadang tadi. Tu aja. Dan mana saya sebut kunde je. Tu. Dan inyo tu dia korupsi je. Tu je. Kecek sipal. Iyo itu ngeceknya. Dan tadi sebut sama sipal tu ah. Yang lain dah kawan-kawan nak kecil dia korupsi. Dah ada dah ngecek dah. Dia ngecek yang dah nak semua itu apa lah ha? Kecek sipal tu. Ang tu dia ni korupsi. Dia kondak korupsi jangan. Dah ada dah dudunya setelah hari kedua. Kau dah tiba lah ni kau tanya dah dia. Jadi hendaknya kau nak pasti aku pencemaran mah baik, pak jauh mah. Assalamualaikum. Salam.
Baru tiba tu. Pat, Ah, minta je lah sumbangan. kau Alah. tanya ujang kau. Jangan. Kau lewat dia ni dah. Pat, ala berapa orang? Lah orang-orang kau. Ladu 20 orang tu ah. Hah? 20 ah. Ala berapa orang yang membayi? 20 ah. Itu dia ni lah. Ikutlah. Malu deh. Yang dia lah. Itu pek dia dekat. Kau buka deh, jangan pek tu aku buka. Apa? Kau tanya kakak semua. Jadi yang Memang kau kerja dengan korupsi ya? Siapa? Lo kau kerja ke ketua ni kau korupsi? ah, ya kan? Ang nak cari ang yang tak boleh ke? Tu dia. Orang kawan laki yang kecilnya kawan korupsi. Paduang kau sama-sama lalok, sama-sama makan angge. Tang kita ini yang korupsi dah elok ni. Tu dah. Nak ada yang ngeceknya korupsi lah. Itu. Tak tanya. Cuma. Tapi orang minta sumbangan pasang. Sudah beli nasi deh 10. Ah, ya, ang tak boleh deh tu dah. Beli nasi. Hah? Beli nasi. Iyo. Ang tu dua sama sifat kan sama-sama lalok sama makan. Tak boleh kita kawan korupsi deh. Itu ah. Itu lah. Ah, nggak ya. Si Oa nyuruh si Ripal patang ya. Bali nasi banyak, ndak korupsi doh. Hah? Beli nasi. Oh, beli nasi. Beli nasi siapa? Beli nasi 2 aku dah tak dengar ada orang sama balik lagi. Belum kecil orang. Duh.